Michael, Ya, kenapa pokok kelapa selalu kena serang kumbang? bang tanduk yang ada satu tanduk dekat atas tu, dia memang suka makan dekat pucuk-pucuk yang baru, dekat tengah-tengah pokok kelapa itu. Di RFM sini, selalunya kita menggunakan ayam untuk jaga dan juga kita akan letak sedikit garam kasar di tengah-tengah celah pokok kelapa tersebut. Kumbang ni boleh buat kerosakan apa? Kerosakan dia banyak, seperti dia akan mengorek dan memakan pucuk di tengah itu. Ini menyebabkan pokok kelapa tersebut akan jadi bantuk dan tidak boleh tumbuh dengan sihat. Macam mana kita boleh tahu simptom diserang kumbang? Selalunya kamu boleh tengok dekat pucuk-pucuk itu ada tanda-tanda dia dah makan atau mengorek. Inilah punca dia bila kumbang tanduk tu datang makan. Ini ialah pucuk baru yang baru-baru tu nak tumbuh, dah dimakan dia. Pokok tu akan terbantuk lah. Bila benda ni terjadi, daun pelepah tersebut akan seperti bentuk V di sana. Jadi macam mana ayam boleh tolong? Ayam boleh tolong dengan memakan larvae dia, yang juga kumbang-kumbang yang jatuh itu, ayam itu akan makan mereka juga. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan mengawal kumbang tanduk di ladang tuan-tuan dan puan-puan?